Toyota Hilux Vigo tahun 2013. Okey, meter ni ada masalah di bahagian minyak. Minyak dia tak turun habis. Stuck di level yang pertama tu, bar pertama. Okey, kita buka dan kita check. Kita confirm semula. Kita gunakan pelampung original Toyota, kemudian kita turunkan, bermaksud kita turunkan minyak akan habis lah. Jadi jarum tu akan turun daripada F sampai ke E. Kemudian sepatutnya dia akan muncul minyak dah habis. Tapi ni dia sangkut dekat level yang pertama ni. Dan ini hasilnya lepas kita baiki. Kita test proses yang sama, gunakan pelampung. Dan kita tengok tindak balas dia daripada F dia turun sampai ke E. Dan daripada yang bar pertama tu kita tengok dia dah mula turun sampailah dia keluar indikator minyak dah habis. Terima kasih. Assalamualaikum.